dan hai, saya Safwan. Kali ini saya nak perkenalkan apps TimeMate untuk mengajar masa dan waktu bagi tahun 4, tapi dia tak merangkumi keseluruhan topik masa dan waktu, hanya sebahagian sahaja. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam apps ini. Okey, log masuk. Alright. So yang pertama kita ada, sepatutnya dia akan keluar ni lah pilihan modul, sama ada sistem 12 jam, 24 jam, pengiraan tempoh dan juga penukaran unit. So kita klik modul yang pertama. Okey. Kita ada paparan jam analog dengan jam digital. Okey, so anda boleh gerakkan jarum ni. Okey, gerakkan jarum. Ini nak bantu murid hubung kait antara jam analog dengan jam digital. Walaupun dia orang tak baca lagi jam analog budak-budak sekarang ni, tapi kita perkenalkan jugalah jam analog. Okey, pada masa yang sama nak bagi faham tentang hubungan antara sistem 24 jam dan juga sistem 12 jam. Alright, so seterusnya kita keluar ke modul yang kedua, iaitu pengiraan tempoh. Kalau anda perasan, version yang awal sebelum ni dia tak ada bahagian pengiraan. Kita sedang memperbaiki bahagian pengiraan ni. Kita tengok dulu sama ada dia dah okey ke belum. 35 tambah dengan 2 jam 45. Alright, so dia dah betulkan bahagian pengiraan ni. Alright, so dah tak ada masalah. Okey, kita ada pengiraan dan kita boleh juga menggunakan lengkuk jam dan lengkuk minit ni. Contoh 8.35 selepas 2 jam 45 minit tambah 1 jam 2 jam. Kemudian 45 minit 15. So dapatlah jawapan waktu akhir iaitu 11.20. Okey, jom kita try pula. Kita try pula kalau diberi masa mula dan masa akhir. Okey, masa mula contoh 8.50 pagi, masa akhir 3.15 minit petang. Okey, so dapat dekat sini dia dah tunjuk dah dengan pengiraan 6 jam 25 minit. Okey, kita try tengok masa mula, masa akhir. Selalu saya ajar pelajar untuk samakan jarum ni. Jarum minit ni kita samakan dengan masa akhir. So anda boleh tambah 10 minit. Okey, dia jadi pukul 9. Kemudian tambah lagi 15 minit. Dapat jarum jam masa mula sama dengan masa akhir. Okey, dekat sini kita dah tengok kita dah gunakan sebanyak 25 minit. Okey, kemudian tambahlah sejam-sejam sampailah pukul 3 suku. Okey, 1 jam 10 suku, 11 suku, 12 suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku. Okey, kita dapat jawapan 6 jam 25 minit. Okey, kita tengok modul yang ketiga. Ini lebih kepada kuis. Sepatutnya murid boleh guna je cara congak dan sebagainya. Dan kalau anda perasan dekat sini kita ada streak tertinggi ni. Siapa yang paling tinggi dia akan keluar dekat bahagian ni. So murid-murid bolehlah challenge kuis ni dengan murid yang lain. So setakat itu saja video saya. Assalamualaikum. Bye bye.